Semayang raya ni sunat. Dalam sunat ada wajib, dalam sunat ada sunat. Iaitu rakaat pertama, sebelum Fatihah, kita sebut Allahu Akbar 7 kali. Rakaat yang kedua, lepas berdiri, Allahu Akbar 5 kali. Faham? Maka kalau kita jadi jemaah, kita mari lewat, kita hanya takbir yang kita dang dengan imam. Contoh di mari lewat, tu imam sudah yang ke-6. Faham tak ke? Jadi, bila yang ke-6, kita ikut Allahu Akbar. Tu imam kita yang pertama, tu imam yang ke-6. Tu imam yang ke-7 pula, Allahu Akbar. Kita yang ke berapa? Yang kedua, Allahu Akbar. Cukup lah. Dah 5 lagi. Jangan. Tu imam tanggung dah. Barang sunat, Fatihah, tu imam tanggung. Faham tak? Ni dak lagi tambah sekarang. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tengok pada serempang serung dah habis bodoh dak mengaji. Faham tak? Sekarang ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu berat nana. Orang mari mengajar. Faham? Ini tengok labu laping. Faham tak? Kita tengok raja lawak tu bodoh. Takbir seorang tak payah. Hak mana dang, hak tu mutakbir. Pasal bukan wajib. Baik, batal tak semayang? Tak batal. Melainkan ada gerakan satu lagi anggota berat. Batal mayang ni. Contohnya, Allahu Akbar paling gerak. Baru batal mayang. Ni ulama' fiqh kata. Pasal apa? Dia angkat takbir tu orang tak suruh dah. Orang suruh, hak mudang dengan imam je. Hak mu tak dang, tak boleh angkat dah. Tiba-tiba nyingi gerak kepala. Batal semayang. Ni dalam mazhab Syafi'i. Faham? Bak ni satu anggota berat. Ni 2 anggota berat. Faham? Masuk 3, dia panggil 3 berturut-turut. Nampak? Tu makmum bodoh. Tu imam bahlu ada tak? Faham tak? Dia dah ingat takbir hak pertama 7, jadi tambah dalam hak kedua jadi 12. Faham tak? Wah. 12. Basuh tiup kan. Faham tak? Dan awak kan ni berasa kecil-kecil bodoh. Jadi belajar, dah rugi kita belajar. Faham? Jadi kamu tak dah 7 tu habis dah lah. 5 saja dah lah. Faham? Jangan capur apa. Kono-kono bijak tu capur. Makmu pun ikut juga. Nak kan dia bar mabuk habis. Penepang. Cuti bang mabuk habis.